ketaksamaan linear. Tingkatan 4 bab 6. Okey, ataupun admit pengatur syaraan linear. Dia dua benda yang samalah. So kalau boleh skor dalam matematik, dalam admit pun boleh skor lah. Selalunya kalau ketaksamaan linear ni kertas 2 soalan bahagian B kalau matematik. Bahagian P, tak ada pilihan, dia 9 markah. Okey, tingkatan 4 bab 6. Okey, kalau pengatur caraan linear kertas 2 juga, bahagian B, bahagian C. Bahagian pilihan. Bahagian C untuk admit ada 4 soalan, awak boleh pilih 2. So pengatur caraan ni dia akan keluar kat bahagian C saja, kertas 2. Okey, bab 7 tingkatan 5. Okey. Dua-dua ni untuk hari ni kita belajar untuk 2 topik lah. Dia sekali je. Okey. Apa yang awak kena tahu dalam tajuk ni ialah yang pertama sekali ialah simbol dia. Okey, dia akan ada 4 simbol. Simbol 1 lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama, lebih kecil dan sama. Dia ada 1, 2, 3, 4. Okey. Simbol besar, kecil, simbol lebih besar, lebih kecil ni mempengaruhilah semua apa yang kita nak buat dalam graf nanti. Okay, so yang pertama ialah lebih besar atau modern. Kalau bahasa Inggeris ni modern lah. Yang kedua ialah lebih kecil, less than. Okay, yang ketiga ialah lebih besar atau sama. Okay, ataupun kita ada more than and equal. More than and equal. More than or equal. Ataupun tidak kurang daripada, tidak kurang daripada, not less than, ataupun sekurang-kurangnya. Bahasa Inggeris ni ialah at least. Okay, dan lagi satu dia ialah minimum. So minimum bahasa Inggeris minimum lah. Okay, simbol yang ke bawah ni ialah lebih kecil atau sama. Dia berlawanan lah dengan yang atas. Okay, less than or equal. Tidak besar daripada, not more than. Okay, lebihnya, at most. Dan lagi satu ialah maksimum. Ataupun bahasa Inggeris dia maksimum lah. Okay, macam mana nak hafal? Selalunya student akan tersalah lah. So kalau dia lebih macam ni, dia besar. Kalau dia kecil, kecil. Tengok simbol ni. Macam ni, kecil. Yang ni besar. Okay, kena hafal. Kalau tak hafal, nanti awak tak boleh buat jawab soalan. Nanti kalau daripada awal dah salah, nanti awak lorek pun salah. Sebab dalam tajuk ni dia akan melorek lah. Contoh. Contoh soalan. Saya kena tukar template. Okay, contoh dia cakap X tidak lebih daripada
5. So kalau X tidak lebih daripada 5, X mesti kurang atau sama daripada, kurang daripada 5, tak sama. Sama. X mesti kurang atau sama daripada 5. Okay, itu contoh dia lah kalau dalam exam dia akan tanya. Okay, lepas tu macam mana nak cara lorek? Cara laka dan lorek. Okay, yang pertama kali yang awak kena tahu dia ada besar dengan kecil. So kalau dia just cakap lebih besar ataupun lebih kecil, awak punya persamaan tu akan jadi macam ni, simbol awak akan jadi macam ni. Garisan awak bila lukis tu akan jadi putus-putus. Kalau dia kata lebih besar atau lebih kecil, maksudnya garisan awak akan penuh. Okay, ni ada satu markah kalau salah ni, awak akan salah lah jawapan awak. Okay, kurang satu markah lah bila awak lorek tu. Lepas tu, kalau dia cakap Y lagi besar daripada X. Contoh, garis lurus awak macam ni. So, dia ada garis lurus. Y sama dengan X. Kalau ni sama dengan ni simbol dalam graf. Kena letak sama dengan lah. Tak boleh lagi besar ataupun lagi kecil. Dia kena simbol sama dengan. Okay, lepas tu kalau dia kata Y lagi besar. Y lagi besar kena lorek atas. Okay. Lebih besar, lorek atas. Y. Lorek tengok Y. Lorek tengok Y. Positif Y. Okay, contoh kalau dia ada, yang lain dia ada. Macam ni. X sama dengan Y tambah 5. Sama dengan, tak boleh sama dengan. X sama dengan, X lagi besar. Sini Y, sini X. Macam nak tahu dia lorek atas ke bawah? Awak kena susun dulu. Y awak kena kat depan lah. So Y tambah 5 lagi kecil dan sama dengan, lagi kecil daripada X. Okay, kalau lagi kecil kena putus-putus lah garisan awak. Kalau besar, saya nak lagi ada sama dengan kat bawah. Okay. Kalau ada sama dengan, dia penuh. So kalau awak tengok Y awak, kalau nak lorek tengok Y. Okay, so Y awak lagi kecil dan sama, so maksudnya lorek dekat bahagian bawah. Boleh? Saya pindah. Boleh tak? Boleh tak? Ni je yang awak kena tahu. Sebab kita nak terus buat latihan lah. Kalau siapa yang tak ada kertas graf, pergi cari kertas graf dulu. Sebab kita nak guna kertas graf. Kalau awak tak ada kertas graf, nanti awak tak boleh nak ni. Nak buat lah, nanti awak tak faham sangat. So awak kena buat sendiri kertas graf awak. Dekat atas kertas graf awak. Boleh? Okay. Okay, kita nak tengok latihan. Okay, saya terus tengok latihan. Okay. Kat sini dia cakap, syarikat pelancongan menawarkan satu pakej ke Kuala Lumpur bagi sekumpulan pelancong. Kumpulan itu terdiri daripada X orang kanak-kanak dan Y orang dewasa. Okay, dia dah bagi tahu dah X dia apa. X ialah kanak-kanak, Y ialah dewasa. Berdasarkan kekangan tersebut. Okay, X awak tulis dulu. X sama dengan kanak-kanak. Y sama dengan dewasa. Lepas tu dia cakap, kumpulan itu, yang pertama, kumpulan itu terhad kepada 60 orang sahaja.
Okay, kalau dia tak bagi tahu apa-apa, so maksudnya kena jumlahkan dua-dua ni lah. Okay, lepas tu dia kata terhad dia 60 orang saja. So X tambah Y, kanak-kanak tambah dewasa tak boleh lebih daripada 60 sebab dia kata terhad. So maksudnya kena kurang lah. Tak boleh lebih. Tidak boleh lebih. So kalau tidak boleh lebih, so maksimum dia ialah 60. Okay, tu persamaan yang pertama. Lepas tu, persamaan yang kedua, dia kata bayaran bagi seorang dewasa ialah 120, bagi kanak-kanak ialah 60. Okay, dewasa 120, kanak-kanak 60. Okay, so maksudnya dan jumlah dia ialah sekurang-kurangnya 3,600. Okay, dia kata dewasa ialah Y. Kanak-kanak ialah X. So 120 Y tambah 60 X. Okay, sama dengan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kena besar dan sama dengan 3600. Dia tak boleh kurang. Dia kata sekurang-kurangnya. So paling kurang ialah 3,600. So jawapan awak kena, simbol awak kena lebih daripada 3,600. Okay. Boleh susun balik ataupun awak akan dapat 60X tambah 120Y lagi besar atau sama dengan 3,600. Okay, itu persamaan yang kedua. Lepas tu dia kata orang dewasa mestilah sekurang-kurangnya 2 kali bilangan kanak-kanak. Okay, so orang dewasa ialah Y, kanak-kanak ialah X. Dia kata dewasa Y sekurang-kurangnya simbol besar atau sama dengan 2X, 2 orang kanak-kanak. Okay, lepas tu dia soalan dia. Tuliskan 3 ketaksamaan. Okay, so 3 ketaksamaan tu awak dah tulislah. So yang pertama ialah X tambah Y lagi besar kurang atau sama dengan 60. Lagi kecil atau sama dengan 60. Yang nombor 2 ialah 60X tambah 120Y lagi besar atau sama dengan 3,600. Yang ketiga ialah Y lagi besar atau sama dengan 2X. Okay, so awak akan dapat 3 markah lah. 1, 2, 3. Okay, bila awak dah dapat 3 markah ni, tengok soalan nombor 2. Dia kata menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang. Bina dan lorek. Okay, dia nak suruh kita bina sendiri. Okay. Awak ambil kertas graf awak. Okay, sekarang kita nak guna kertas graf. Ambil kertas graf masing-masing. Plotkan dulu. Tulis skala dulu. Okay. Gariskan awak punya X kat belah kiri. Y belah kiri. Saya buat besar sikit. Okay, lepas tu X belah bawah. Okay, so kat sini ialah X. Kena label X awak. Kat atas ialah Y. Atas sikit. Okay, lepas tu dia kata 2 cm. Okay, ni maksudnya 2 cm. Ni maksudnya 2 cm. Okay, so maksudnya kalau dia kata untuk paksi X dan paksi Y. So kat sini 2 cm. 2 cm. Besarkan sikit lagi. Okay, so maksudnya setiap yang ni 2 cm lah. So 2 cm, 2 cm, 2 cm. Kau 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, yang atas pun kena 10. Sebab dia kata pada dua-dua paksi. 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay, dah siap? Kita tulis skala dulu. Okay, lepas kita dah buat skala, kita tengok balik kita punya ni soalan. Okay. Okay, so awak akan ada 3 persamaan. Awak akan ambil kertas kosong, ambil dekat dalam exam dia akan ada bagi booklet kan. So awak tulis lah buat kat booklet tu. Awak tulis dulu persamaan pertama. Persamaan pertama tadi awak dapat. So, mana kali ni? Okay, yang pertama ialah X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 60. So yang kedua 60X tambah dengan 120Y lagi besar atau sama dengan 3600. So yang ketiga ialah Y lagi besar atau sama dengan 2X. Okay. Okay, dekat sini dia akan ada 3 lah. Sebab dalam tajuk kertasama linear atau pengatur cara linear ni, awak kena buat kotak sendiri. So, awak buat kotak. Banyak pun tak apa. Besar pun tak apa. Okay, buat kotak yang pertama dulu. Okay, so dia ada X, dia ada Y. 4. Saya nak 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Buat kotak yang sama juga untuk nombor 2. Buat kotak yang sama juga untuk nombor 3. Saya copy je lah. Okay. Lepas tu, kita akan masukkan nilai X. Masukkan X ikut skala. Okay, so skala kita tadi ialah start daripada nombor 0, 10, 20, 30. So kita akan tulis 0, 10, 20, 30. X yang kedua pun 0, 10, 20, 30. 0, 10, 20, 30. So X dia untuk semua kotak ialah sama. X ialah sama lah untuk kotak semua kotak. X sama untuk semua kotak. So Y awak je yang berbeza. Boleh? Okay, saya dah tutup. Dapat?
Okay, bila awak dah dapat X tu, awak kena cari Y lah. Okay, tengok persamaan dia. Yang pertama. Bila X sama dengan kosong, okay, so akan ada persamaan ialah X tambah Y sama dengan 60. So X sama dengan kosong. Masukkan kosong tambah Y sama dengan 60. So Y awak dapat 60. Kalau X sama dengan 10, 10 tambah Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 tolak 10. Y sama dengan 50. Kalau X awak sama dengan 20, 20 tambah Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 tolak 20. Y sama dengan 40. Kalau tak nak kira satu pun tak apa. Kalau nak terus masukkan dalam kotak tak apa, boleh juga. So kalau lagi satu ialah X sama dengan 30. Y sama, salah. 30 tambah Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 tolak 30. Y sama dengan 30. Okay, tu untuk kotak yang pertama. Okay, yang ni ialah kaedah untuk cari Y. Macam mana pula kotak yang kedua? Okay, saya dah ada. Sini sikit. 60X tambah 120Y lagi besar atau sama dengan 3600. Okay, kalau sama dengan. Okay, kalau awak tengok kat sini, dia macam terlampau besar. Okay, kalau awak boleh kecilkan, awak kecilkanlah. Kalau awak tengok kat sini, semua ni boleh bahagi dengan 60. Okay, so 60 bagi 60 akan dapat X tambah 120 bagi 60 akan dapat 2Y sama dengan 3600 bagi 60 akan dapat 60. Okay, tu untuk kecilkan lah. Okay, ini kecilkan, simplekan lah. Supaya lebih mudah untuk awak kira Y awak lah. So, X sama dengan kosong. Kosong tambah 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 bahagi 2. Y sama dengan 30. Kalau X sama dengan 10, 10 tambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60 tolak 10. 2Y sama dengan 50. Y sama dengan 50 bahagi 2. Y sama dengan 25. Okey, buat lagi. X sama dengan 20. Okey, 20 tambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60 tolak 20. 2Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 bahagi 2. Y sama dengan 20. Okey, kalau X sama dengan 30. Okey, 30 tambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60 tolak 30. 2Y sama dengan 30. 2Y sama dengan Y sama dengan 30 bahagi 2. Y sama dengan 15. Dapat? Kosong, 20, 40, 60. Dapat tak semua? Okay, so Y sama dengan, salah. Okay, betul. Y sama dengan 2X. X sama dengan kosong. Y sama dengan 2 kosong. 2 darab kosong ialah kosong. Kalau X sama dengan 10, Y sama dengan 2 10, Y sama dengan 20. Kalau X sama dengan 20,
Y sama dengan 2, 20, Y sama dengan 40. Okay, X sama dengan 30, Y sama dengan 2 darab 30, Y sama dengan 60. Okay, saya ketepikan sikit sebab ini kotak untuk yang ni. Okay, semua dapat tak? Okay, bila awak dah dapat, awak kena dapat 3-3 lah. Kena dapat 3-3 baru awak boleh plot. Okay, macam mana kita nak plot? Semua dah dapat Okay, kita tengok satu-satu. Tengok balik graf. Tengok balik graf awak. Baru awak ambil graf awak, awak tengok balik sekali. Okay. Kotak yang pertama. Okay, dia ada 0, 60. Okay, 0, 60. Tandakan X, 10, 50, 20, 40, 40, 30, 30. Okay, lepas tu kena garis. Garis penuh lah sebab dia lebih besar. Dah sama. Okay, lepas dah garis tu awak label. So ni X tambah Y sama dengan 60. So dalam graf kena sama dengan. Okay, yang kedua. Okay, kotak yang kedua. 0, 30, 10, 25, 20, 20, 30, 15. Kenapa graf dia cantik? Okay, segaris. Kena semua 4-4 tau. Okay, lepas tu label. So ni ialah, tak kisah nak label yang 60 ataupun yang awak dah kecilkan tadi. Saya nak label yang kecil lah. So X tambah Y tambah 2Y sama dengan 60. Okay, lepas tu label yang ke 3. 0, 0, 10, 20, 20, 40, 30, 60. Lepas tu garis. Okay, so ni garisan yang Y lagi besar sama dengan 2X. Sampai sini semua dapat? Okay. Macam mana kita nak lukis, kita nak labelkan? Okay, awak tengok dulu persamaan yang pertama, garisan yang pertama yang awak buat tadi. Okay, so ni garisan yang pertama awak buat tadi. Okay, awak tengok Y awak. Kita nak lorek atas ke lorek bawah? Lorek bawah ke lorek atas? Okay, awak kena tengoklah kalau dia lebih kecil, dia lorek bawah. Okay, so kat graf awak tu awak lorek lah sikit-sikit. Sikit je, jangan banyak sangat lorek bawah. Okay. Lepas tu yang kedua, awak dia lagi besar. So dia lorek atas. Okay, so nombor 2 dia lorek atas. So garisan yang kedua yang awak buat tadi awak lorek atas. Lorek sikit je. Lepas tu yang ketiga dia lebih besar juga Y awak. Besar. So dia akan lorek atas. Jadi kita nak tahu di atas ke bawah. Kat mana lagi ni garisan dia? So kat sini ialah bawah. Sini ialah atas. Sebab dia lagi besar. Okay, lagi besar dia atas. So atas. Kenapa kita kena lorek sikit-sikit? Sebab kita nak tahu kat mana yang kena 3-3. Okay, so maksudnya kat sini dia lorek bawah ni, kat sini. So kita akan lorek yang ni lah. Okay, lorek elok-elok.
Lepas tu labelkan huruf R. Rantau blorek. Sebab dia kata dia suruh bina dan lorek rantau R. So kena label lah R awak. Boleh? Okay, tu baru kalau lorekkan rantau tu baru 3 markah lah, 6 markah. So baru dapat 6 markah. So bila awak lorek ni betul-betul dapat 3 markah lah. Kalau dalam matematik akan dapat 4 markah. Okay, seterusnya. Boleh sila masuk C. Okay. Soalan C, dia kata dia nak bilangan maksimum orang dewasa jika bilangan kanak-kanak 12 orang. Okay, awak kena tengok balik awak punya X apa. X ialah kanak-kanak, Y ialah dewasa. Okay. Dia kata dia nak maksimum dewasa. Dewasa ialah Y. Apabila kanak-kanak 12 orang. So kanak-kanak ialah X sama dengan 12. So awak kena tengok, kalau ni soalan C ni awak kena tengok graf lah. Okay, awak tengok graf awak balik. X 12. Awak cari X awak 12. So X 12 saja kat sini lah. Saya guna pen lain lah. Okay, X saya dekat sini. Awak boleh je lukis awak punya. Tapi saya nak lukis pen lain supaya mudah tak faham. Okay. Okay, so ni X sama dengan 12. Tak nampak. Nanti tak nampak. Lupa. Okay, 12 saya kat sini. So X sama dengan 12. Okay, so kalau saya ni, saya angkat daripada atas sampai daripada bawah sampai atas lah. Dari daripada atas sampai bawah. Okay, so Y awak akan kena 2 titik. So dia ialah kat sini ialah, atas ni ialah maksimum. Yang bawah ni ialah minimum. Tapi dia suruh cari nilai maksimum. Dia nak nilai maksimum Y bila X awak 12. So bila X awak 12, maksimum dia yang ni lah yang dia nak. Okay. Lepas tu awak tengok tu, gariskan. Dan terkena dekat garisan awak tu, awak gariskan sampai tepi lah. Sampai sini. So kalau saya punya dalam 48 orang. So maksimum lelaki, maksimum dewasa 48. So siapa yang dapat average 48 ataupun 46, 45, 48 jawapan dia. So kalau awak dapat 47 ataupun 49, jawapan awak diterima lah. Tapi kalau selain tu jawapan awak lain. Dia tak ada point sebab dia orang. Dia tak adalah, orang tu tak ada separuh ke, suku ke, dia kena solid number. 48. Boleh? Saya tak tahu sebenarnya awak boleh ke tak. Sebab tak ada kertas graf tu akan rasa macam tajuk ni salah. Walaupun sebenarnya tajuk ni senang. Okay? Good. Okay, lepas tu. Okay, kalau matematik sampai situ je. Jarang. Matematik dia ada juga keluar tajuk selepas soalan seterusnya. Tapi dia akan jarang keluar. Okay, dia kata keuntungan maksimum
yang diperolehi daripada syarikat pelancongan itu jika keuntungan bagi seorang kanak-kanak dan seorang dewasa masing-masing ialah 90 dan 30. Dia nak keuntungan maksimum apabila dewasa kanak-kanak ialah 90, dewasa ialah 30. Okey, kalau dia ada 90 untuk X tambah dengan 30 untuk Y. So kita kena cari X dengan Y dia lah. Okey, macam mana nak cari dengan XY? Selalunya kalau tajuk dia ada yang berkaitan dengan XY, bila dia suruh cari XY dalam awak punya graf, ialah awak akan cari titik persilangan. Titik persilangan. Okey. Sekejap. So dalam graf awak akan ada dua titik persilangan lah. Kalau awak perasan. Okey. Ni titik persilangan yang pertama. Mana? Ni titik persilangan yang pertama. Ni titik persilangan yang kedua. Okey, awak tulis dulu koordinat dia apa. Koordinat titik persilangan awak yang pertama yang bawah ni ialah 12 24. 12 24. Yang kat sini ialah yang persilangan dia ialah 20 40. Dia akan ada dua titik persilangan. Okay, bila dia cakap nak nilai maksimum kanak-kanak dan dewasa, bila ada dua soalan macam ni, dia suruh cari XY, ialah cari titik persilangan. Bila cari X dan Y, cari titik persilangan. Okay, titik persilangan yang pertama. Ni, dia akan ada dua titik persilangan, keluarkan balik. Okay, salin balik dia ada 12, 24. 12, 24. Lagi satu ialah 20, 40. Okay. Okay, bila awak dah dapat yang ni, titik persilangan ni, awak masukkan balik dalam persamaan tu. Okay, so 90, 12 tambah dengan 24, 20, 30, 24. 30, 24. Lagi satu, 90, 20 tambah 30, 40. Okay, cari yang atas, cari yang bawah. RM90, 12 tambah 30, 24. Akan dapat 1800. 90, 20 tambah 30, 40. Dapat 3,000. Okay. Ni ialah titik persilangan. Okay, masukkan balik dalam soalan lah. Cari X dengan, masukkan dalam X dengan Y. Okay, bila awak dah dapat, awak akan dapat dua nombor lah. 1800 dengan 3,000. So, dia tanya nilai maksimum. Okay, so jawapan awak ialah 3,000 lah. Sebab 1800 tu ialah nilai minimum. 3,000 tu ialah maksimum. Okay, bila awak tulis balik, soalan dia minta bilangan maksimum sama dengan 3,000.
Dapat? Dapat tak? Boleh? Senang? Okay. Semua yang lain dapat tak? Ada tak yang nak saya terangkan balik? Okay, so kalau dalam exam dah dapat 10 markah lah tajuk ni. Boleh? Tak apa. Kita dah habis satu soalan. Nanti kita akan masuk tajuk baru. 060. Tak. Selalunya titik persilangan tu yang dekat luar. Yang dekat sini. Lepas tu dia kena dua. Dia kena dua paksi. Ni paksi pertama, ni paksi yang kedua. Bukan dua paksi. Dia terkena dua garis lah. Garis, kan ada 3 garis yang awak buat. So yang ni pertama, ni garis kedua. Ni garis pertama, ni garis kedua. Tapi kat sini ada satu je garis. So dia bukan persilangan lah. Dia bersama. Kalau 060 kat sini. Tak, bukan. Walaupun dia terkena dua garis, tapi dia bukan dalam awak punya lorekan. Dia terkeluar daripada lorekan tersebut. Sebab tahu kita tak tengok. Kita akan tengok lorekan je. Sebab tu dalam tajuk ni, kalau awak salah lorek, jawapan awak salah. Sebab dia akan tengok dekat lorekan. Kalau dia terkeluar daripada lorekan awak, jawapan awak dah salah dah. Okay, bila persilangan dekat sini. Sebab dia lorekan awak kat situ lah.